saya dengar ada orang menyebut bahawa kemerdekaan tanah Melayu ni, dia kata merdeka cara tak gentleman. Sebab dia kata kita merdeka ini di meja rundingan. Tidak seperti kebanyakan negara yang merdeka dengan pertumpahan darah perjuangan. Saya pun pelik. Pasal apa dia kata macam tu? Takkanlah kita ini tak ada yang berjuang. Memanglah meja rundingan itu adalah merupakan titik akhir kepada satu siri perjuangan yang begitu panjang. Sebab kalau akhirnya tidak ke meja rundingan, bagaimana kita nak tanda tangani perjanjian kemerdekaan itu? Nak sign di mana? Takkan atas perahu kot. Jadi kena cari juga meja. Tetapi sebelum daripada itu, malah sejak daripada kejatuhan Kota Melaka pada Ogos 1511 lagi, bangsa kita telah pun bangun untuk berjuang menghalau penjajah itu. Bermula dengan penjajah Portugis yang datang pada 1511. Dengan gerakan-gerakan pembebasan yang dikepalai oleh Bendahara Paduka Raja. Dan selepas daripada itu silih berganti, kita pun tahu, kita baca dalam sejarah. Selepas Portugis 130 tahun, datang Belanda 180 tahun, kemudian datang Inggris pula lebih daripada 100 tahun. Kemudian daripada itu datang Jepun, silih berganti. Dan orang Melayu, nenek moyang kita tidak pernah reda dan diam. Jadi itu sebab saya katakan, kalau nak bercakap soal perjuangan kita itu begitu panjang. Titik akhirnya tentulah pada tahun 1956 itu. Dan 1957 kita istihar kemerdekaan kita. Kalau nak diceritakan perjuangan-perjuangan sejak daripada 1511 dengan kejatuhan Kota Melaka itu, tentulah sampai ke subuh pagi esok pun tak habis cerita. Sebab perjuangannya begitu panjang.